Macam biasa geng, kalau dah namanya Buletin Gadget pada hari Jumaat setiap minggu, mesti ada je berita-berita yang pelik, yang gempak dan kadang-kadang buatkan aku menyingap sikit pun ada dalam dunia gadget, teknologi kemajuan dan juga inovasi. Tapi tak apa geng, aku dah tapis siap-siap berita yang menarik untuk korang. So jom kita lihat. 650 km per jam dalam 7 saat. China dah mula uji maglev baru. Pada minggu ini, China baru je buat ujian train maglev baru diorang yang bukan calang-calang, tu tak? Dalam masa 7 saat sahaja, kereta ujian seberat 1.1 tan itu berjaya capai kelajuan 650 km per jam. Laju weh. Ujian ini dibuat di Makmal Donghui, Hubei yang menggunakan sistem magnetic levitation atas trek khas sejauh 1000 meter. Tapi yang powernya, pecutan dia cuma guna 600 meter saja jarak dan boleh berhenti dalam total 200 meter sahaja. Ui, cengkam betul brek dia. Teknologi ni bukan ujian sebarangan sebab ia siap ada ketepatan pengukuran hingga 4mm. Walaupun kereta itu tengah meluncur laju gila. Menurut pasukan penyelidik, 650 km sejam ini baru permulaan sahaja. Sebab landasan ini dibina untuk operasi biasa 800 km sejam dan dijangka siap pada hujung tahun ini. Maglev ni kalau masuk Malaysia, aku rasa tol KL Kuantan tu dalam sejam kot boleh settle. Tapi dalam mimpi je dulu. MCMC mengheret 2 channel Telegram ke mahkamah. Buat kali pertama dalam sejarah, MCMC berjaya mengambil tindakan mahkamah terhadap Telegram. Khususnya 2 channel iaitu edisi siasat dan juga edisi khas. Menurut kenyataan rasmi, kandungan dalam channel tersebut didapati melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia, termasuk berpotensi menggugat ketenteraman awam dan juga menghakis kepercayaan awam terhadap institusi negara. MCMC juga mendakwa mereka dah cuba berunding tapi Telegram tak ambil tindakan walaupun dah banyak kali dilaporkan. Jadi mahkamah dah luluskan perintah injaksi interim. Maknanya 2 channel itu dihalang daripada terus menyebar atau ulang siar kandungan yang dikata memudaratkan. Tetapi Telegram masih lagi ada ruang untuk membela diri. Namun MCMC memberi amaran mana-mana platform lain pun boleh dikenakan tindakan yang tegas sekiranya menggugat keamanan pengguna di Malaysia. ChatGPT dah boleh jana gambar AI di WhatsApp. Sekarang dah tak perlulah nak buka laman web ataupun aplikasi ChatGPT kalau nak jana gambar AI. Sebab OpenAI baru je lancar ciri ni terus dekat platform WhatsApp. Apa yang perlu buat adalah korang cuma perlu hantar saja mesej dekat 1800 ChatGPT dan boleh terus bagi arahan nak gambar yang macam mana. Pakai teks ataupun bagi gambar je pun dah boleh. Tapi kena ingat, tanpa akaun anda hanya boleh jana satu gambar sehari sahaja secara percuma. Tapi kalau linkkan akaun ChatGPT boleh buat sampai 15 gambar sehari dan had tu akan reset balik setiap 24 jam. Nak jimat masa, setiap gambar dijana dalam masa 1 ke 3 minit sahaja. Tetapi bergantung kepada beban. Kalau korang rasa 15 tu tak cukup dan nak jana gambar unlimited, boleh upgrade ke pelan ChatGPT Plus. Untuk creator, peniaga ataupun content junkie, serius fungsi ni memang padu. ByteDance lancar C-Dance, tunjuk taring dalam penjanaan video AI. Pada minggu ini, ByteDance baru je lancarkan model AI video generatif terbaru mereka iaitu C-Dance 1.0 dan hasil dia serius blockbuster level. Untuk mengatakan korang, model ni mampu menghasilkan video dengan resolusi 1080p hanya guna teks dan juga image sebagai input. And yang paling power, dia boleh siapkan dalam masa 41 saat saja untuk satu klip video. And tak macam AI video biasa, C-Dance boleh cipta penceritaan berbabak dengan visual yang sangat konsisten. Siap boleh kontrol sudut kamera dan juga lighting lagi. Cuma satu je lah yang kurang. Setakat ni dia belum boleh menghasilkan audio ataupun dialog. Berbeza dengan pesaing rapat dia iaitu Google Veo 3. Macam biasa, akses percuma tersedia dekat platform Taobao. Tapi kalau nak guna sepenuhnya, korang boleh try dekat Volcano Engine dengan harga 50 sen US dollar untuk setiap 5 saat video. Penjawat awam dilarang bersosial media waktu bekerja. QPAC baru-baru ni tegaskan penjawat awam tidak boleh menggunakan TikTok, Facebook atau mana-mana platform sosial media secara aktif dalam waktu bekerja. Menurut Presiden QPAC, Datuk Dr. Adnan Mat, perempuan sepenuhnya perlu diberikan kepada tugas dan larangan ini bukan baru sebab ia termaktub dalam surat edaran JPA sejak 2013 lagi. Dan kalau guna sosial media tanpa keperluan rasmi, boleh dikenakan tindakan di bawah Peraturan Tata Tertib 1993 termasuklah bab integriti dan juga profesionalisme. QPAC juga
Akui tak ada data rasmi jumlah tindakan tata tertib. Tetapi katanya JPA dan SPA masih ada sistem pemantauan. Beliau siap tambah lagi. Kalau nak guna social media, guna untuk benda positif. Bukan untuk viralkan drama di pejabat. Alhamdulillah kita dah sampai penghujung Buletin Gadget untuk edisi kedua terakhir bulan Jun ini. Dan aku harap sedikit sebanyak berita-berita yang mungkin pelik ke, yang gempak ke, yang agak lain daripada yang lain ini, yang baru aku kongsikan sebentar tadi kepada korang, sedikit sebanyak dapat memberikan input dan juga insight lah macam biasa akan apa yang berlaku di sekeliling kita untuk sepanjang minggu ini. And macam sebelum ni aku ingatkan kepada korang kat luar sana, sama ada subscriber ataupun yang belum subscribe channel Wiser, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang paksaan sama sekali daripada kami di Wiser. Namun, namun pastikan kita berjumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu saja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.